Jikalau Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh dimudaratkan dan tidak boleh disakiti oleh sesiapa pun. Kalau begitu, kenapa syirik dianggap sebagai satu dosa yang cukup besar dan dianggap sebagai satu kesalahan yang cukup besar? Soalan yang menarik, bukan? Baik. Saya sendiri pernah bertanya soalan ini secara peribadi di dalam diri saya. Tapi alhamdulillah, dengan ilmu kita telah mendapatkan jawapannya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala biasanya memposisikan dosa ni sebagai kezaliman manusia ke atas dirinya sendiri. Kita lihat doa Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa selepas mereka melakukan kesilapan tersebut. Mereka kata apa? Doanya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Mereka tahu bahawa pelanggaran yang mereka buat itu bukan memudaratkan Allah pun. Allah tidak tergugat sedikit pun. Siapa yang tergugat sebenarnya dengan dosa? Siapa yang dizalimi dengan dosa? Pelaku itu sendiri, bukan? Jadi ini adalah satu konsep yang umat Islam kena faham. The concept of dosa, the concept of sin. Mangsa pertama kepada dosa adalah pelaku itu sendiri. Saya ulang lagi sekali. Mangsa pertama kepada dosa yang dilakukan adalah pelaku itu sendiri. Kemudian baru orang lain, mangsa-mangsa yang lain. Allah tidak pernah menjadi mangsa. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kepada manusia, menjadikan manusia makhluk yang mulia sebagai khalifah Allah, sudah tentu bercanggahan dengan manusia itu menzalimi diri sendiri, kan? Allah nak jadikan dia mulia. Allah telah menjadikan dia mulia dan meletakkan dia pada posisi yang mulia. Kemudian dia menzalimi diri dia sendiri. Dia merendahkan diri dia. Dia menghancurkan diri dia. Dia menjatuhkan diri daripada sebuah makam yang tinggi kepada makam yang rendah. Sudah tentu ia adalah satu dosa. Sudah tentu adalah satu kesalahan sebab dia memudaratkan manusia itu sendiri. Dia bukan memudaratkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syirik ni kalau kita perhatikan sahabat-sahabat, kenapa dia dianggap sebagai dosa paling besar? Kerana syirik ni adalah bila awak memutuskan pertalian awak dengan Tuhan. Bila awak putuskan pertalian awak dengan Tuhan, awak putuskan hubungan awak dengan apa? Dengan segala kebaikan, dengan segala panduan, dengan segala keindahan, dengan segala keadilan. Awak cut off yourself daripada all good. Itulah syirik. Mungkin kalau ada yang masih lagi susah, Ustaz, saya nak lihat teruknya syirik ni. Macam mana syirik ni lebih buruk daripada membunuh orang, kan? Kalau tanya rata-rata masyarakat, dosa paling teruk apa? Bunuh orang. Dia akan kata bunuh orang, bunuh orang. Bunuh orang tu teruk. Kezaliman yang besar. Tapi sebenarnya di atas tu ada lagi kezaliman yang lebih besar. Kita tahu bahawa membunuh orang itu salah. Kerana apa? Pertama sekali kerana daripada wahyu. Bukan daripada akal fikiran kita. Walaupun fitrah manusia ni, dia lihat dia boleh tahu benda ni salah. Tetapi dia juga boleh merosakkan fitrah dia dan mencipta satu fitrah palsu yang baru yang boleh mengabsahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Seperti yang dilakukan oleh negara haram Israel. Seperti yang dilakukan oleh Zionis, Amerika Syarikat. Pengganas-pengganas terbesar dalam dunia. Mereka boleh menjustifikasikan kezaliman yang mereka buat. Sebab tu akhirnya kita tidak boleh serahkan penghakiman kepada manusia sebagai manusia. Walaupun dengan fitrahnya. Sebab fitrah itu boleh rosak. Dan manusia yang fitrahnya rosak itu boleh tak sedar bahawa fitrah dia dah rosak. Kita kena balik kepada otoriti tertinggi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerosakan terbesar bukan bunuh. Tetapi bila awak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila awak menisbahkan perkara-perkara yang tidak selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila awak menyembah selain Tuhan yang sebenar, maka awak telah memutuskan pertalian awak dengan dia. Awak telah memutuskan pertalian awak dengan segala kebaikan. Kita ambil contoh sebuah negara. Ada pemimpin, kan? Cuba bayangkan, ada pihak yang ingin melahirkan satu pemimpin yang palsu. Yang mukanya sama dengan pemimpin negara,
Cara bercakap dia lebih kurang sama. Tapi dia sebenarnya adalah klon yang dicipta oleh musuh negara tersebut untuk merosakkan negara itu. Maka akhirnya rakyat yang jahil mengikut perintah pemimpin yang palsu itu. Apa jadi kepada negara tersebut? Sudah tentu, pemalsuan dibuat untuk tujuan merosakkan. Jadi bila pemimpin tersebut yang palsu itu mula memberikan arahan, mengeluarkan undang-undang baru, sudah tentu untuk merosakkan negara tersebut. Dan bila rakyat menerima pemimpin palsu itu, habislah negara tersebut. Bayangkan, itu pada tahap negara. Kalau tahap segala kewujudan, awak tidak menyembah Tuhan yang sebenar, sebaliknya, awak menyembah Tuhan yang palsu. Dan dalam banyak keadaan, tak wujud pun entiti tersebut. Kalau sebahagian orang, dia menyembah Nabi Isa. Nabi Isa wujud sebagai sebuah entiti, seorang manusia. Tapi ada pula yang sembah sesuatu yang tak wujud. Seperti mungkin contoh sembah unicorn kan. Sembah spaghetti monster sebagai contoh kan. Tak wujud. Apa akan jadi? Awak akan terputus daripada wahyu daripada Tuhan yang memandu kehidupan awak. Apa yang betul, apa yang salah, apa yang baik, apa yang tidak baik. Awak tidak lagi tahu apa itu kezaliman, apa itu keadilan. Maka itu sumber segala kejahatan sebenarnya, sahabat-sahabat. Syirik adalah sumber segala kejahatan dan tidak ada kejahatan yang lebih tinggi daripada kesyirikan. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, memandangkan saluran ini adalah saluran yang baru, maka saya meminta dan memohon daripada sahabat-sahabat sekalian untuk menyokong dengan subscribe, like dan juga share, kongsikan kepada orang-orang lain, kepada keluarga masing-masing, kepada kawan masing-masing supaya manfaat ini lebih meluas. Terima kasih.